Pegawai kolonial ni bukan sebarang orang. Satu sisi dia ni kerja di pejabat kolonial, satu sisi tiba-tiba dia ni ahli arkeologi. Hari ni orang kampung tengok dia duduk dalam pejabat, besok dia dah duduk dalam lubang korek tanah. Satu part, dia ni kononnya pelihara sejarah dan sastra tempatan dan tulis banyak buku pasalnya. Satu part, dia rendah-rendahkan subjek yang jadi kajian dia dan tanamkan pemikiran inferior dalam sistem pendidikan kolonial untuk anak-anak tempatan. Anehnya, selepas merdeka, masih ada orang yang berfikiran sama macam pegawai kolonial tadi. Dia akan fokus kepada wujud atau tidak hang tuah itu, bermain dengan perkataan-perkataan dan menuduh penulisan dan kesusastraan tempatan semuanya mitos dan dongeng. Tubuhnya orang lain, namun kepala otaknya klon kepada pegawai kolonial tadi. Pegawai kolonial macam Swettenham, James Lowe dan Clifford sebagai contoh memang tricky dan banyak berahsia. Mereka ni masing-masing ada diary arkeologi dan survey dia sendiri. Artifak yang mereka dapat sepanjang berada di sini priceless. Bila artifak tiada, maka sejarah kita tiada bukti. Jadi kalian pilihlah, nak jadi superior atau inferior. Benda boleh pilih, bukan tak boleh. Orang putih sudah balik, kini tinggal yang hitam putih. Nak pilih hitam ke nak ambil yang putih?